Okey, sekarang aku nak tanya kau. Kau pandai matematik ke tak? Mana? 90 dah satu apa? 90. Okey, 90. Kenapa 90 kan? Itu yang tak tahu. Ada 7 tak ada. Okey lah. 70. Apakah program pembiayaan yang terbaik untuk syarikat yang memenangi kontrak kerajaan? Sarana. Sarana, okey. Siapa boleh buat sarana ni? Microleak. Microleak. Berapa jumlah dia? Kita boleh bagi sampai naik berapa jumlah dia? Sekali soalan ni. Kuasa ni. Kau faham je lah terus. Sampai berapa banyak berapa. Kat dia 500,000. Bos. Dia ni memang nak kena ni bos. Pening. 1.5 million. Boleh Satu. naik sampai 1.5 juta. Durasi pembiayaan tu paling lama berapa lama? 12 bulan. Ha? Bos, bagi habis soalan dulu. Berapa? 12 bulan. Pasti. Sama-sama. Jawapan ada tepat Yes. sekali. Kadar keuntungan dia. Dia punya, sebab dia syariah compliant, so kita tak boleh guna perkataan interest tu. Dia kadar keuntungan, profit rate. Okey. Profit rate dia berapa? Apa yang kau tahu? Apa yang kau tahu? 16 ke 18 tahun. 16 Aku nak cakap bising. Dia cakap kalau salah, kalau tak tahu, diam je. Cakap je tak tahu. Okay. So recap dia apa tadi? Kalau siapa ada kontrak kerajaan yang menang melalui mana? Kontrak kerajaan. Dia menang melalui perolehan. Siapa yang menang kontrak kerajaan ataupun tender kerajaan melalui perolehan boleh membuat pembiayaan dengan microlip melalui program yang dipanggil Sarana. pembiayaan sehingga berapa? Hai, kau di bau 1.25. Aku teringat apa? 1.5 juta. Betul, dia betul. Berapa kali nak kena ulang? Profit rate. 1.25% sebulan. Perkataan dia apa sebelum tu? Sehingga. Tu paling penting Maksudnya boleh rendah lagi daripada 1.25%. Betul. Durasi dia berapa lama? Selama 12 bulan. Kan? 12 bulan tu maksimum. Okay, jadi kalau ada orang nak buat 6 bulan boleh, 3 bulan pun boleh. Jadi sesiapa yang telah pun memenangi dan mempunyai kontrak kerajaan, silalah terus ke laman web yang tertera di bawah ini. Ajar tengok. Okey. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Selamat berpuasa. Lucu tu lah, lucu.